Kejar. Tak baiklah. Jangan buat lagi. Cikgu datang. Masuk. Masuk. Ihsan, Fizi, cepat. Cikgu? Cepat. Mana? Janganlah. Tunggu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Murid-murid, cikgu nak bagi satu teka-teki. Siapa tahu jawapannya? Angkat tangan. Saya suka. Apa benda kecil-kecil jadi kawan? Bila besar, jadi lawan. Besar. Siapa nak jawab? Tu. Jadi, jawablah. Kau kan pandai teka-teki. Cepat. Harimau. Ular. Saya fikir dululah. Lagi. Cikgu. Saya. Ya, Upin? Api, cikgu. Api. Pandai, Upin. Ayah, ingatkan ayah. Saya suka main api. Mana boleh? Bahaya tu. Betul. Nenek aku kata, kalau main api nanti hangus. Terbakar. Betul tu. Bila ada kebakaran, kita mesti tahu. Pertama, apa perlu dibuat? Kedua, cara nak selamatkan diri. Jadi, hari ni, kita ada latihan kebakaran. Bila dengar je loceng bunyi, kering! Cikgu nak kamu semua... Api! Lari! Bawa bertenang. Cepat, beratur. Ihsan, jangan bawa barang. Jangan bawa apa-apa. Ihsan, tinggalkan beg tu. Jangan lari. Jangan tolak-tolak. Nanti jatuh. 2, 3. Jarji, tak payah bantun. Cepat beratur. Cikgu, telefon bomba. Tolong. Selamatkan diri. Ipin, sinilah. Sini. Cepatlah, ada api ya. Alah, latihan je. Main, jangan main-main. Beratur. Baik, cikgu. Siapa pula ni? Fizi, mai sini. Jangan takut. Fizi, pergi beratur ya. Dah cepat. Jalan ke padang. Baik, cikgu. Jom. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pingsan pula. Baru latihan. Saleh, kenapa kelang kabut tu? Upin! Ipin! Api! Cucu aku. Upin, Ipin. Apa ya? Betul lah. Api. Pingsan ni, Ijat. Sudah. 10 minit. Lambat. Maaf.
padamlah.